kita berada di dusun kampung apa ni, kampung Kamin, Sungai Kamin, Buluyam. Di dusun Nurian hari ini saya bersama rakan setumpatan dulu, Encik Daud dan Tok Hijau. Kami rasa nak ingin merasai suasana di dusun Nurian. Sampai-sampai kami tak cakap banyak, kami makan durian dulu lah. Dah tak boleh nak isi dah. Kuning, isi putih. Sekarang tengah hari kena makan nasi lah. So kami masak ni lah ala kadar sebab pondok ni dilengkapi dengan dapur lah untuk kadang untuk makan ni boleh lagi. Okey, hari ni kita goreng telur dadah ni. Kita makan, kita biasalah kalau camping ni sardin wajib sardin wajib. Telur bawang. Okey dah. Okey. Kat 12.50. Waktu makan tengah hari, ni dia nasi kita masak guna rice cooker lah. Dah ada kemudahan kan. Rice cooker. Oh, tengok nasi tulis lah purah ni. Okey, nasi. Ni telur dadah, sambal belacan dengan ulam timun, ikan talang goreng bawang dengan cabai kering, dan ni sardin. Berkuah sikit dan sardin ni. Okey. Jadi kita inilah menu yang kita sediakan di dusun Nurian di kampung kami ni di Buluyam.